وهو في الآخرة لمن الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. Okey, harf ra tu Kak. Tekan lagi harf ra kan. Bukan sekadar tekan tapi akak tahan. Mir rabbihim, dia bunyi apa? Bunyi sifat bainiyah tu kan. Mir rabbihim. Wan nabiyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. ونحن له حرف حاء kan. ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Okey, harf kha tebakkan lagi. Minal kha, harf kha. Minal khasirin. وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. Okey, huruf kha dia memang ada bunyi yang garu-garu tu Kak. Kan kita kata friction kan dalam English. Hunaka fi ihtikak li harfu kha. Jadi bila kita mengeluarkan dia tu, waktu kita keluar dia kan tu, kan kita punya bahagian akar lidah kan, sebab dia adnal halq, ujung akar lidah tu dia akan garu dekat kawasan uvula tu, kawasan soft palate tu kan. Jadi sekadar sentuhan yang pertama tu saja garu, dia jangan garu sampai habis kan. Macam tadi akak sebut wa huwa fil akhir, macam lama kan kita tak nak bunyi yang itu kan. وهو في الآخرة لمن الخاسرين. Saya cuba lagi Ustazah ya. Boleh? وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. bunyi ain kan. Ba'da imanihim. بعد إيمانهم. Terus Ustazah. Teruskan ya. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. Okey, harfu ra Kak.
وشهدوا أن الرسول كان نون مرققة راء مفخمة كان أن الرسول حق نر jadi daripada makhraj nun agak tarik ke belakang untuk masuk makhraj ra kan an-nar tarik belakang an-nar rasul Salah pagi. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. Akak tengok balik kat sini. Sebab akak masuk tu kita tak tahu sebab kita dalam online kan. Kalau ada peluang tu nanti datanglah by cerita kan. Bila baca kadang-kadang tu dia bunyi tersekat kan. Bila huruf ra tu tersekat, dia bunyi dia tak kena lah kita katakan. Contoh kita baca wa syahidu anna rasul, ada sekatan pada huruf ra. Ra ni dia sifat dia bainiyah. Suara tetap berjalan. Kita kata suara tu tetap mengalir sebab dia bawa dua sifat kan. استمعوا جيدا. هذا لحرف الراء. حرف الراء عندما يكون في حالة المشددة. حالة مشددة لحرف الراء انتبهوا جيدا لما ندخل بين النون إلى الراء. نون إلى الراء أن الرسول حرف الراء لأنه يتحمل من صفة البينية وصفة البينية وصفة البينية من قليلا من الشديدة وقليلا من الرخاوة فلأنه يتحمل من صفتان فلذلك نحن نحملها ونتحملها لما نمسك حرف الراء وشهدوا أن الرسول حق لا يمكن أن نقرأ وشهدوا أن الرسول كأننا وقفنا في حنك الأعلى macam kita berhenti betul-betul dekat kita punya langit tu kan tak boleh dia kena jaga annar dia bunyi صوت هناك في صوت استمعوا جيدا okey saya tertahan Ustaz saya tak mengalir dia tertahan dan juga mengalir kan sebab dia bawa dua sifat tapi saya tertahan terus dia tertahan terus dia parking terus kat situ nak bagi dia mengalir tu saya lidah macam menekan ke atas. Kakak jangan tekan kan sebab lidah kita ni kan bahagian lidah kita ni kita guna dua bahagian